Pembunuh yang tinggal di rumah mangsanya. So, kes ni berlaku pada tahun 1922. Dia berlaku dekat satu pekan kecil yang terletak dekat Bavaria. So, pekan kecil ni dipanggil sebagai Hinterkaifeck. So, apa yang berlaku adalah 6 ahli keluarga Gruber yang ditemui mati dalam keadaan yang sangat menyeramkan. Andres Gruber, isterinya Kazilia, anak perempuan mereka Victoria, 2 orang cucu serta pembantu rumah keluarga tersebut semuanya telah dibunuh. So basically pembunuhan tu berlaku pada waktu malam tau, di mana si pembunuh ni menarik keluar seorang demi seorang ahli keluarga diorang ni daripada bangsal ladang tu. Dia bawa keluar daripada bangsal dan pukul diorang sampai mati menggunakan alat pertanian yang berat. Apa yang membuatkan kes ni menyeramkan adalah beberapa hari sebelum kes pembunuhan ini berlaku, Andres Gruber menyedari beberapa perkara-perkara yang pelik yang berlaku di sekitar ladangnya. Di antaranya ialah dia pernah terlihat satu footprint, jejak kaki dekat salji yang menuju masuk ke dalam rumah diorang, tapi tak ada kesan tapak kaki yang keluar balik daripada rumah tu. Dia juga terjumpa beberapa surat khabar yang tak dikenali di dalam rumah dia, terdengar bunyi loceng dan juga mendapati sepasang kuncinya yang hilang ketika di dalam rumah. So basically family ni dah mula rasa takut, tapi diorang kuatkan diri dan kekal tinggal di dalam rumah tersebut dengan berfikiran yang itu semua hanyalah sekadar khayalan. Selepas pembunuhan keluarga ini berlaku, jiran-jiran sering ternampak seperti asap keluar daripada rumah mereka. Nampak macam pembunuh tu makan, tidur dan juga memberikan makanan kepada haiwan-haiwan yang berada di dalam ladang tu. Walaupun siasatan besar-besaran telah pun dilakukan, sampai ke hari ini masih lagi tiada siapa yang tahu identiti pembunuh tersebut. Sepanjang tahun banyak teori-teori yang telah dikeluarkan. Ada yang cakap pembunuh tu adalah orang yang simpan dendam dekat diorang, ataupun pembunuh tu adalah orang yang bersembunyi di dalam ladang tersebut. Namun tanpa sebarang bukti yang kukuh, akhirnya kes itu menjadi cold case ataupun kes sejuk dan kekal sebagai salah satu kes pembunuhan yang menyeramkan yang tidak dapat diselesaikan di Jerman. Pembunuhan yang berlaku di Hinterkaifeck ni telah meninggalkan satu kesan yang membingungkan dengan persoalan tentang siapa yang sanggup membuat sesuatu begitu kejam dan mengapa pembunuh itu terus tinggal di dalam rumah itu selepas pembunuhan itu berlaku. Sekarang ladang tu telah pun dirobohkan dan legenda Hinterkaifeck itu terus menghantui sesiapa yang mendengar tentang kisah. So guys, kalau korang berminat lagi untuk mendengar cerita jenayah-jenayah yang sungguh kejam dan juga cerita paranormal yang menyeramkan, korang jangan lupa komen, like, share dan juga follow page ni, okay? Assalamualaikum. Shh.